Selamat datang ke saluran anda sendiri, Motorals. Jadi, kawan-kawan, hari ini kami membawakan anda satu lagi video yang baru dan sangat menarik. Jadi, cepat-cepat langgan saluran Motorals, tekan butang suka dan jangan lupa aktifkan ikon loceng, kerana hari ini kita akan bercakap tentang sebuah kenderaan keluarga futuristik yang mungkin menarik perhatian ramai dengan reka bentuk sporty, penampilan berani dan ciri-ciri premiumnya. Dalam video hari ini, kita akan membincangkan 2026 Nissan Senina TRD, sebuah versi konsep sporty yang dibayangkan dengan gaya inspirasi TRD, menggabungkan praktikaliti kenderaan keluarga dengan penampilan yang lebih agresif. Pertama sekali, mari kita bercakap tentang reka bentuk luarannya. 2026 Nissan Senina TRD mungkin mempunyai penampilan yang sporty dan futuristik. Di bahagian hadapan, grill yang agresif, lampu LED yang tajam dan bumper sporty boleh memberikan kenderaan ini kehadiran yang lebih berkuasa di atas jalan raya. Bukaan udara yang besar dan garisan badan yang aerodinamik juga boleh menonjolkan lagi karakter berorientasikan prestasinya. Pada bahagian sisi pula, rim alloy yang bergaya, skirt sisi sporty dan kemasan luaran berwarna gelap boleh memberikan penampilan yang lebih premium dan berotot. Di bahagian belakang, lampu LED yang moden, bumper sporty dan spoiler bumbung boleh melengkapkan reka bentuk keseluruhan kenderaan ini. Lencana bergaya TRD dan tema luaran yang lebih gelap juga boleh menjadikannya kelihatan lebih menarik berbanding sebuah kenderaan keluarga biasa. Sekarang mari kita lihat bahagian dalaman. 2026 Nissan Senina TRD boleh dibayangkan dengan kabin yang luas dan moden. Tempat duduk premium, jahitan sporty, pencahayaan ambien dan papan pemuka futuristik boleh memberikan suasana yang lebih mewah. Di hadapan pemandu, panel instrumen digital dan sistem infotainment dengan skrin sentuh besar boleh membawa teknologi ke tahap yang lebih tinggi. Bagi pembeli keluarga, ruang adalah antara perkara yang paling penting. Oleh itu, pelbagai konfigurasi tempat duduk, ruang barisan kedua dan ketiga yang luas serta ruang kargo yang fleksibel boleh menjadikan kenderaan ini lebih praktikal. Untuk perjalanan jauh, tempat duduk yang selesa, skrin hiburan untuk penumpang belakang, pelbagai port USB dan sistem kawalan iklim moden boleh menjadikannya sebuah mesin perjalanan keluarga yang lengkap. Dari segi teknologi, ciri seperti sambungan telefon pintar, pengecasan tanpa wayar, kawalan suara dan sistem audio premium boleh menjadi sebahagian daripada konsep kenderaan ini. Dari sudut keselamatan pula, kawalan pelayaran adaptif, bantuan kekal lorong, brek kecemasan automatik, pemantauan titik buta dan kamera parkir boleh memberikan pengalaman pemanduan yang lebih selamat dan yakin. Apabila bercakap tentang prestasi, gaya inspirasi TRD sepatutnya bukan sekadar mengenai penampilan. Peminat otomotif tentunya mengharapkan pengalaman pemanduan yang lebih responsif, suspensi talaan sporty, pengendalian yang lebih baik dan sistem rangkaian kuasa hibrid atau enjin turbo boleh menjadikan konsep ini lebih menarik berbanding kenderaan keluarga biasa. Kemampuan pacuan semua roda juga boleh memberikan lebih keyakinan dalam pelbagai keadaan jalan raya. Kecekapan bahan api juga sangat penting bagi kenderaan keluarga moden. Oleh sebab itu, konsep sistem hibrid atau rangkaian kuasa elektrik boleh menjadikan kenderaan ini lebih berkuasa dan pada masa yang sama lebih cekap. Pembeli hari ini bukan sahaja melihat kepada kelajuan, tetapi juga mengambil kira kos penggunaan dan praktikaliti untuk perjalanan jauh. Kawan-kawan, satu perkara penting perlu dijelaskan. Nama 2026 Nissan Senina TRD tidak merujuk kepada model produksi rasmi yang disahkan. Oleh itu, dalam skrip ini, ia dipersembahkan sebagai sebuah konsep atau kenderaan sporty yang dibayangkan supaya spesifikasi rasmi yang mengelirukan tidak diberikan kepada penonton. Secara keseluruhannya, idea 2026 Nissan Senina TRD sangat menarik bagi peminat otomotif yang mahukan sebuah kenderaan keluarga luas dengan gaya agresif, teknologi moden dan karakter pemanduan yang sporty. Jika sebuah model seperti ini diperkenalkan pada masa hadapan, ia berpotensi menjadi pilihan yang unik dan menarik dalam segmen kenderaan keluarga.
Jadi, kawan-kawan, apa pendapat anda tentang konsep 2026 Nissan Senina TRD ini? Adakah anda ingin memandu sebuah kenderaan keluarga yang berkuasa dan bergaya seperti ini? Jangan lupa tulis pendapat anda di ruangan komen. Jika anda menyukai video ini, jangan lupa tekan butang suka, langgan saluran Motoralks dan aktifkan ikon loceng. Jumpa lagi dalam video otomotif kami yang seterusnya. Sehingga itu, jaga diri dan pandu dengan selamat.